Dulu masa saya muda, semua orang berebut nak ada ijazah, tapi hari ni walaupun ramai ada degree, masih ramai yang menganggur. Kenapa? Sebab zaman dah berubah. Sekarang syarikat bukan cari orang paling pandai atas kertas, tapi orang yang tahu guna akal, tahu jaga hubungan dan boleh bekerja dengan orang lain. Realitinya pasaran kerja sekarang memang tak main-main. Semua laju. Syarikat nak orang yang cekap, boleh belajar sendiri dan tak susahkan pasukan. Kau mungkin pandai coding, tapi kalau tak tahu kerja dalam pasukan, susah nak kekal lama. Hard skills ni maksudnya kemahiran teknikal. Contoh, kau tahu programming, pandai buat account, boleh reka grafik atau analisis data. Semua ni boleh belajar dari kursus buku atau sijil. Inilah asas kepakaran. Tapi soft skills pula, ni cara kau bawa diri. Cara bercakap, mendengar, kawal emosi, kerja dalam kumpulan. Ini yang buat orang suka kerja dengan kau atau cepat jauhkan diri. Kau tahu tak? Hard skills boleh bantu kau dapat kerja. Tapi soft skills tu yang bantu kau naik pangkat, naik gaji. Sebab syarikat nak orang yang boleh dipercayai, boleh pimpin dan boleh bawa pasukan ke depan. Antara hard skills paling laris sekarang, digital marketing, data visualization, cyber security, programming macam Python, prompting AI dan UI UX design. Kalau kau ada salah satu, besar peluang kau. Tapi jangan lupa soft skills. Majikan suka orang yang tahu mendengar, boleh berkomunikasi dengan jelas, cepat adaptasi, boleh selesaikan konflik dan tahu kawal tekanan. Ini semua jarang diajar, tapi sangat penting. Saya pernah jumpa budak CGPA 3.8. Tapi kerja baru 3 bulan dah berhenti. Kenapa? Sebab tak reti kawal emosi, tak tahan tekanan. Dalam dunia kerja sebenar, attitude lebih berat dari angka. Kalau kau nak berjaya dan bertahan dalam dunia sekarang, kau kena ada dua-dua. Ilmu di kepala, akhlak di hati, belajar kemahiran teknikal, tapi belajar juga jadi manusia yang baik, yang disukai, bukan sekadar digunakan. Akhir sekali, ingat ya, yang bertahan lama bukan yang paling pandai, tapi yang paling bijak urus diri. Saya dah tengok sendiri. Jadi kalau kau setuju, komen. Saya nak bina diri luar dan dalam. Dan jangan lupa share video ni untuk adik, anak atau kawan yang tengah cari arah hidup.